Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke podcast Apresiasi Seni kami. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami untuk menyelami dunia seni visual, khususnya karya yang penuh emosi dan makna. Sebelum kita mula berbincang dengan lebih mendalam, eloklah kita berkenalan dahulu. Bak kata orang, pergi ke laman memetik kenanga, kenanga putih, harum baunya. Sebelum bicara, kita bermula. Eloklah berkenalan sesama kita. Nama saya Nurul Nazirah binti Budiman dan saya akan bertindak sebagai host yang menemani anda sepanjang perbincangan apresiasi seni kali ini. Bersama saya hari ini ada 3 orang guru seni yang akan berbincang tentang teori Feldman bagi karya The Scream, karya Edvard Munch, iaitu Cikgu Nur Najihah binti Jepridin, Cikgu Nur Hanisa binti Rosdi dan Cikgu Nur Farziana binti Angat. Sebelum kita masuk kepada apresiasi menggunakan pendekatan Feldman, saya rasa penting untuk kita kenal dulu latar belakang karya ini. The Scream dihasilkan oleh Edvard Munch, iaitu seorang pelukis dari Norway sekitar tahun 1893. Menariknya, karya ini bukan hanya satu versi sahaja, tetapi ada beberapa versi menggunakan media berbeza seperti cat minyak, pastel dan litografi. Munch hidup dalam keadaan emosi yang agak tidak stabil. Dia sering mengalami tekanan, kemurungan dan trauma kehilangan ahli keluarga. Malah, beliau pernah menulis dalam diarinya bahawa idea lukisan ini datang daripada satu pengalaman pribadi, iaitu ketika dia berjalan di sebuah jambatan dan tiba-tiba merasakan alam sekeliling seolah-olah menjerit. Jadi persoalannya, adakah jeritan dalam karya ini jeritan manusia atau jeritan emosi dalaman? Baiklah, jom kita mula dengan fasa pertama Feldman, iaitu deskripsi. Okey, Cikgu Najihah. Apa yang kamu lihat bila melihat karya ini? Boleh kamu terangkan kepada saya? Terima kasih Cikgu Nazirah. Assalamualaikum dan hai semua. Nama saya Nur Najihah binti Jepridin. Dalam perbincangan ini, saya akan berkongsi pandangan berkaitan karya seni dari sudut pemerhatian awal dan perbincangan yang lebih dekat dengan visual karya. Harap perkongsian saya nanti dapat membantu kita semua memahami karya ini dengan lebih santai dan terbuka. Yang kita lihat pada persekitaran sekeliling figura pada karya ini, kita boleh lihat pada latar belakangnya yang sangat tidak realistik, di mana langit kelihatan berombak dengan warna merah, oranye dan biru yang sangat kuat. Ada juga 2 figura kecil di belakang seperti berjalan di atas jambatan, tetapi mereka kelihatan tidak terkesan dengan jeritan itu. Menarik. Bagaimana pula dengan persekitaran sekeliling figura itu? Okey, sebagaimana yang kita lihat pada persekitaran sekeliling figura pada karya ini, kita boleh lihat pada latar belakangnya yang sangat tidak realistik, di mana langit kelihatan berombak dengan warna merah, oranye dan biru yang sangat kuat. Ada juga 2 figura kecil di belakang seperti berjalan di atas jambatan, tetapi mereka kelihatan tidak terkesan dengan jeritan itu. Jadi secara deskriptif, kita nampak satu kontras seorang individu yang tertekan dikelilingi dunia yang seolah-olah terus berjalan seperti biasa. Baik, daripada apa yang kita nampak tadi, jelas karya ini agak berbeza daripada lukisan realistik. Saya ingin bertanya pula kepada guru kita yang seterusnya, Cikgu Hanisa, dari segi analisis visual, apa yang menonjol bagi kamu? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Hanisa binti Rosdi. Saya akan bersama-sama membincangkan karya ini dari sudut susunan elemen seni dan bagaimana visual tersebut menyampaikan emosi kepada penonton. Harap perbincangan kita nanti bukan sekadar melihat tetapi turut mengajak pendengar untuk berfikir dan merasai karya tersebut. Macam ada konflik visual di situ kan? Ya, betul. Dari segi warna pula, Munch menggunakan warna panas yang kuat pada langit yang biasanya dikaitkan dengan emosi marah, gelisah ataupun cemas.
Warna-warna ini tidak digunakan untuk mencantikkan lukisan tetapi untuk menyampaikan perasaan. Jadi, teknik dan elemen seni digunakan untuk menyokong emosi, bukan realism. Selepas kita faham bagaimana karya ini disusun, persoalan seterusnya, apa sebenarnya yang cuba disampaikan oleh Munch? Cikgu Farziana, apa pula tafsiran cikgu? Assalamualaikum semua, saya Nur Farzana binti Anad. Dalam podcast ini, saya akan berkongsi pandangan dari sudut makna dan mesej yang tersirat di sebalik seni karya yang telah dipilih. Semoga perbincangan ini dapat membuka ruang interpretasi dan memberi perspektif baharu kepada para pendengar. Bagi saya, The Scream bukan tentang jeritan fizikal, tetapi jeritan emosi dan psikologi. Ia melambangkan perasaan cemas, takut, terasing dan perasaan yang mungkin sukar untuk diluahkan dengan kata-kata. Cikgu rasa, adakah perasaan ini hanya relevan pada zaman Munch? Tidak, itu yang menjadikan karya ini kuat. Walaupun dilukis lebih 100 tahun lalu, tema kegelisahan dan tekanan masih sangat dekat dengan kehidupan manusia hari ini. Ini termasuklah dari sudut tekanan kerja, sosial, kesunyian dan juga konflik dalaman. Baik, kita sampai ke fasa terakhir dalam pendekatan Feldman iaitu penilaian. Dalam bahagian ini, kita menilai sejauh mana karya The Scream berjaya dari segi nilai seni, mesej dan kesannya kepada penonton. Saya ingin menjemput setiap cikgu untuk berkongsi pandangan masing-masing. Kita mulakan dengan Cikgu Najihah. Silakan cikgu. Okey, pada pandangan saya tentang karya ini, karya The Scream merupakan karya yang sangat berjaya kerana ia mampu menyampaikan emosi yang kuat tanpa bergantung kepada perincian teknik yang kompleks. Walaupun gaya lukisannya ringkas dan tidak realistik, ekspresi figura dan penggunaan warna yang berani menjadikan mesej karya ini jelas dan mudah difahami dan dirasai oleh penonton. Kekuatan utama karya ini terletak pada keupayaannya untuk membangkitkan perasaan empati. Jadi penonton bukan sekadar melihat lukisan tetapi turut merasai tekanan dan kegelisahan yang digambarkan pada karya. Ini menjadikan karya ini merupakan sebuah karya yang berkesan dari sudut komunikasi emosi. Menarik. Jadi nilai karya ini bukan pada keindahan semata-mata, tetapi pada kesan emosi yang ditinggalkan. Kita dengarkan pula pandangan daripada Cikgu Nurhanisah. Bagaimana pula pandangan cikgu? Saya bersetuju dengan pandangan tersebut. Dari sudut penilaian, The Scream mempunyai nilai yang tinggi kerana ia berjaya melanggar norma seni pada zamannya dan membuka ruang kepada pendekatan ekspresionisme. Karya ini tidak cuba menggambarkan realiti secara tepat, sebaliknya menekankan luahan perasaan dalaman pelukis. Keberanian Edvard Munch dalam menggunakan warna yang ekstrim dan bentuk yang tidak seimbang menjadikan karya ini unik dan berpengaruh. Kesannya, The Scream ni bukan sahaja dihargai sebagai karya seni, tetapi juga sebagai satu simbol sejarah perkembangan seni moden. Oh, jadi karya ini bukan sahaja kuat dari segi emosi, tetapi juga penting dari segi sejarah seni. Apa kata kita dengarkan pula penilaian daripada Cikgu Farziana? Apa pula pandangan cikgu? Bagi saya pula, nilai The Scream terletak pada kerelevanannya yang berpanjangan. Walaupun karya ini dihasilkan lebih 100 tahun yang lalu, tema kegelisahan dan tekanan emosi yang diketengahkan masih sangat dekat dengan kehidupan manusia hari ini. Karya ini berjaya melangkaui batas masa dan budaya. Setiap generasi boleh mentafsir dan mengaitkan pengalaman mereka sendiri dengan imej jeritan tersebut. Oleh itu, The Scream bukan sahaja bernilai dari sudut estetik, tetapi juga sebagai medium refleksi, psikologi dan sosial. Kesimpulannya, berdasarkan penilaian daripada ketiga-tiga cikgu tadi, The Scream merupakan sebuah karya yang berjaya dari segi penyampaian emosi, sumbangannya kepada perkembangan seni moden serta kerelevanannya dalam konteks kehidupan manusia. Fasa penilaian ini membantu kita memahami mengapa karya ini terus dihargai dan dikaji sehingga ke hari ini.
Melalui pendekatan Feldman, kita bukan sahaja melihat karya ini, tetapi memahaminya secara lebih mendalam. Sekian, terima kasih kerana mendengar perbincangan kami. Semoga kita dapat berjumpa lagi pada episod apresiasi seni yang akan datang. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih dan Assalamualaikum.